Dan lagi sabda Nabi SAW, kata Imam Al-Ghazali, ta'isa abdan li zawjah. Binasa dan jahatlah lelaki yang jadi hamba kepada isteri dia. Binasa, ta'isa. Mana-mana suami, mana-mana laki-laki yang menjadi hamba kepada isteri dia. Maksud hamba di sini tuan-tuan, memang dalam bentuk perkahwinan, kita ni orang laki-laki ni seolah-olah hamba isteri kita. Seolah-olah. Kita lah yang kena jaga makan minum dia, kita kena jaga keselamatan dia, kita yang kena beri pendidikan pada dia, kita yang kena ajar dia tentang agama kita. Seolah-olah kita ni kena buat kerja dengan dia. Tetapi yang dimaksudkan dalam perkataan yang kita baca ni, jadi hamba yang tak elok. Jadi hamba yang tak elok. Nak bagi duit dekat mak tak berani. Kena minta izin isteri lu, ni abang nak bagi duit kat mak ni. Bagi siapa? Mak nak pergi umrah. Nak bagilah 100-200. Tak payahlah, abang tu pun tak cukup. Simpan balik duit dalam poket. Pasal apa? Isteri tak bagi. Ni abang gaji ni dapat hari ni 26 hari bulan gaji ni semua ambil kat hang. Tiap-tiap hari RM10 duit makan. Isteri pegang duit dia. Ni dia ni. Langsung tak ada. Nak kontrol duit tak ada, nak kontrol rumah tangga tak ada, keputusan dia semua isteri dia buat. Ni tuan-tuan ada hukum ni. Ada hukum tentang suami yang tak kontrol duit, tak kontrol rumah tangga, tak buat keputusan. Duk dia atas kusyen. Pakai baju dak, duk kain plekat saja. Ikut dia apalah, ikut depa lah. Depa nak buat apa saya ikut sajalah. Nak buat kenduri bila pun tak apalah. Saya tak campur apalah. Saya depa suruh sign jadi borang nikah, saya sign. Ni nak tanya pak cik lah macam mana? Tak apalah, tanya mak cik lah. Apa mak cik setuju, saya setuju. Ni. Kena cakap, abang tu wali abang. Isteri abang bukan wali. Abang tu wali mujbir. Wali yang kuat. Pasal siapa yang pergi serah pada isteri tu, siapa? Abang tak kenal budak jantan ni. Pasal siapa boleh jadi menantu kita pula? Diam sudah lah abang weh. Cari elok tara mana lagi, tara tu elok dah. Dah lah abang tak kenal. Dia ni orang mana, pak dia orang mana. Salahkah kita berkenalan dulu? Sudah orang tahu lah ha. Terus saya kata apa duduk dia. Hang ni pak lagu mana? Anak menikah ni anak hang tu wali. Yang nak ambil anak hang ni jantan ni, hang tak mau siasat dulu ke? Isap dadah ke? Jual apa ke? Menega apa ke? Kerja apa ke? Agama ada ke tidak? Janganlah pergi serah bulat-bulat pada isteri. Malas bergaduh saya malas bergaduh. Bukan kira malas bergaduh. Kita malas timbul masalah lepas ni. Lepas ni bergaduh banyak masalah ni. Larat kita nak kata hang punya pasal hang punya. Dulu pasal apa abang diam? Mana ada orang perempuan ngaku salah? Tak dulu masa cik kata abang diam. Mana cik tahu, cik terima je lah. Sebab tu sebelum jadi kes macam tu, pergi cakap. Kita adalah suami, ketua dalam rumah tangga ni. Bersabda Nabi SAW, akan yang demikian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang lelaki akan isterinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, maka iaitu menjadi hamba bagi isteri dia. Tapi kalau mengikut pada benda yang baik, tak apa. Jom abang kita pergi kuliah, jom abang besok hari Senin kita puasa, jom abang besok hari Khamis kita puasa, tak apa, jom abang kita witir dulu sebelum tidur, jom abang kita waqiah dulu sebelum tidur. Suami ni ikut saja, itu bukan hamba. Betul lah dapat isteri macam tu. Ni yang kita cerita ni mengikut isteri dalam bab yang melanggar syariat. Maka kata dia, sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isterinya itu seperti miliknya di dalam perintahnya. Maka apabila miliknya oleh seorang laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut isterinya, maka dah jadi terbalik pekerjaan kamu. Yang penghulu jadi hamba, yang hamba pula jadi penghulu. Maka sesungguhnya dah binasa rumah tangga tadi. Jadi tuan-tuan, walaupun kita ni kecil, 5 kaki je.
Rendah je orang kita. Suami rendah, isteri pula 6 kaki. Tinggi terlebih pula dah. Kita adalah ketua rumah tangga. Kita ni kurus suami. Isteri pula berat. 2 tongges, 4 tongges punya berat lah. Kita tetap suami. Kita ni gaji kecil, isteri ni pula pengarah. Pengarah jabatan. Pengarah tak pengarah. Aku adalah suami. Walaupun kita hanya tukang kebun sekolah ya. Dia tak tengok kepada status kerja ke, jawatan ke, gaji ke apa. Dia tengok status siapa suami, siapa isteri.